nanti kita mulakan penggolongan kita dengan Al-Fadil Ustaz Ismail Kamus. Dipersilakan. Ya, terima kasih saudara pengurusi, tuan-tuan dan pengguna sekalian. Agaknya tuan-tuan dah gelisah nak balik. Nak tunggu ke? Saya tunggulah, saya nak balik. Jadi sebagai penghabisan sekali, penghujung penangguhan forum kita pada malam ini, saya pesankan tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita tidur, kita baca Al-Mulk, sebagai surah Al-Munjiat, mengelakkan daripada siksaan kubur. Nabi SAW bila dia nak tidur, dia baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Jadi kita cuba ikhtiarkan supaya kita beramal dengan bacaan Quran tadi. Dan kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Untuk mengelakkan daripada kebakaran, kecurian dan musibat di waktu malam. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Sekejap ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan pagi besok kita baca Qul Huwallahu Ahad 11 kali untuk mengelakkan daripada perbuatan dosa di waktu siang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada kitab, kotlah ada catatan sikit boleh catat. Kita bagi satu amalan bismillah boleh? Bagi satu noh. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mana ada hajat. Hajat tu agak besar. Kalau boleh amalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. 786 kali. 786 kali. 21 kali. 13. 786 kali. 13. 21 kali. 786 kali. 21 kali. Macam pernah tengok nombor ni Ustaz. 786. Pernah tengok nombor ni. Nombor ni kedai maplay banyak. Kedai maplay tu kedai mamak. Dan mamak banyak. 786. Amalan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. 11 kali. 13. Pasal pun kedai mamak banyak sangat nombor 786 ni. Saya pun dulu duk tanya orang Rasulullah. Rupanya bila mengaji amalan ni baru jumpa jawapan. Rupanya perkataan bis, ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, ar-Rahman, ar-Rahim tu. Rupanya kan dalam, kalau orang yang mengaji dalam bidang huruf dan sebagainya, kan setiap huruf tu mewakili satu angka. Dalam pengiraan ilmu matematik, ilmu hisab, soalan Sayyidina Muhammad, dia panggil angka abjadiyah, soalan Sayyidina Muhammad. Setiap angka itu, setiap huruf itu mewakili angka. Huruf abjadiyah, setiap huruf itu mewakili angka. Mim, ha, mim, dal, Muhammad, Abdullah, Al-Mahdi. Itu nama dia. Jadi pengiraan semua tu 13. 11 kali. 786 kali. Contoh macam ni lah. Ba, berapa? 5 contoh. Sin, 10 contoh. Mim, berapa? 8 contoh. Macam tu lah.
Rupanya bila perkataan ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha tu, bila kita campur semua angka-angka tu, dia akan dapat 786. 11 kali. 13. Patut kedai mereka bubuh bismillah 786, 786. Itu nombor dah. Jadi kalau boleh ayah-ayah yang mana ada hajat baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Nak cantik buat lepas subuh. Sebelum zuhur lah, selepas subuh, sebelum zuhur, buatlah time tu. Nah, tu waktu dia cantik Azlan. Dan habis baca bismillahirrahmanirrahim tu buat macam ni. Habis baca bismillahirrahmanirrahim, sebutlah hajat apa yang kita nak tu. Ya Allah, bagilah anak-anak aku anak-anak yang berjaya. Ya Allah, bagilah aku nak menikah lain. Contoh. Niat tak ada salah. Mintalah apa nak minta pun. Lepas tu genggam tangan macam tu. Genggam tangan macam ni. Sebut innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka, sesungguhnya kamu ya Allah, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, qadir, berkuasa. Boleh tak? Ni amalan. Boleh buat silat. Genggam tangan macam tu, dah habis niat, dah habis kita minta apa yang kita minta tu, genggam tangan macam tu, innaka ala kulli syai'in qadir. Boleh kan? Kita bagilah satu amalan apa nak ambil. Dan insya-Allah saya sampai hari ni masih lagi amalkan perkara tersebut. Insya-Allah. Cuba silah sama-sama rasai, feel the experience. Insya-Allah ada